Hai fotografer, videografer, atas meja aku hari ni ada sebuah lagi aksesori yang menarik untuk aku berkongsi dengan hampa semua. Yang ni adalah remote kamera. Katanya dia boleh kontrol dua kamera dalam masa serentak. Dia bukan kata sesuai saja untuk satu-satu brand tu. Katanya sesuai untuk Canon, sesuai untuk Sony, sesuai untuk Nikon dan sesuai untuk Fujifilm. Aku tak pasti macam mana sebab aku tak ada yang brand-brand yang lain. Aku cuma ada kamera Sony. Jadi dalam video hari ni kita nak tengok macam mana remote control ni berfungsi. Kalau dia boleh kontrol dua kamera serentak, dia boleh mempercepatkan lagi tugas kita, especially untuk orang-orang yang bekerja sendiri, tak ada assistant. Nak tolong tekan tu lah, tekan tolong tekan rekod lah, senang cerita. Inilah dia Yongnuo BR-G1, sebuah wireless remote commander yang katanya sesuai untuk kebanyakan brand-brand kamera yang ada di pasaran. Contoh brand favorite hampa, Canon, Nikon, brand yang aku tengah guna, Sony, dan juga terakhir Fujifilm ataupun Fujifilm, entah nak sebut dia macam mana. Dari segi fungsi utama ada 6 yang di-highlightkan dekat sini. Yang pertama sekali, yang ni perkara biasalah, ada 2 stage shutter button. Kemudian yang kedua, dia boleh kawal 2 kamera serentak. Yang ketiga, dia ada butang khas untuk rakam video. Yang keempat, dia ada butang zoom yang boleh ditukar menjadi manual focus. Yang ni pun perkara biasa. Yang kelima, katanya jarak kawalan boleh lebih daripada 10 meter. Kalau nak kawal dari Penang sampai Shah Alam boleh tak? Mana boleh, agak-agak lah bodoh. Dan yang terakhir, keenam, katanya bateri dia boleh tahan selama setahun. Bergantung pada penggunaan. Beralih pada belakang kotak, dekat sini dia ada tunjuk dah cara-cara untuk kita set up remote ni sampailah proses kita boleh shooting. Yang ni nanti aku tunjukkan dekat hampa. Untuk maklumat lanjut, refer buku manual. Masuk dekat bahagian bawah tu, tak payah baca dah. CNSF, cantik singkatan tu. Dari segi fungsi dia sama saja dengan remote yang aku tengah pakai ni. Cuma bezanya dia boleh kawal 2 kamera secara serentak dengan dia ada dedicated butang untuk record. Okey, dari segi packaging macam ni sajalah. Kalau hampa biasa beli lens Yongnuo, macam ni lah packaging dia, lebih kurang saja. Okey, jom kita buka lah. Tak nak cakap banyak lah. Kita buka. Mula-mula sekali aku boleh rasa ada bubble wrap. Kita tengok apa yang ada dalam kotak. Kita keluarkan semua dulu secara serentak. Lagi tak? Oh, ada lagi. Ni apa benda ni? Kita keluarkan semua dulu. Yang pertama sekali hampa akan dapat dia punya warranty card. Kemudian ni buku manual dia. Silica gel. Silica gel mendapat ya. Okey, kemudian remote control dan percuma bateri. Okey, kita letak tepi semua ni dan masa yang ditunggu-tunggu kita buka dia. Macam ni lah bentuk rupa remote control dia. Mula-mula sekali aku nampak dekat bahagian atas ni ada 2 LED. Satu untuk kamera A dan satu untuk kamera B. Kemudian dekat sini, yang ni butang besar ni, yang ni 2 stage shutter button. Kemudian bawah dia ada butang dedicated untuk record video. Lepas tu ada butang wide dan tele. Kemudian ada butang C1 dan ada butang AF. Okey, yang ni untuk bahagian depan. Dekat bawah ni ada cangkok untuk kita masukkan tali lah. Okey, dekat sisi sebelah kanan ni tak ada apa-apa. Dekat sisi sebelah kiri ni ada 2 slider. Okey, slider pertama ni dia ada A, B dan all. Maksudnya kalau hampa nak kawal kamera A, tolaklah ke kamera A. Nak kawal kamera B, tolaklah ke kamera B. Okey, kemudian bawah ni butang on off. Bukan butang, slider, sorry ya. Okey, dekat dia punya belakang ni ada dia punya spek, dia punya detail dan tempat untuk masukkan bateri. Bateri dia menggunakan bateri CR2032 macam aku tunjukkan tadi tu. Dari segi cara nak masukkan bateri, lepas tu nak pairing dekat sini, berdasarkan apa yang aku baca dekat sini, nampak macam senang je lah, tak susah pun. Nampak banyak step macam susah kan? Tapi hakikat dia senang saja. Okey, mula-mula sekali kita kena masukkan bateri CR2032 dulu. Buka dia punya penutup bateri ni, kena guna objek yang flat macam ni. Okey, kita pusing sikit. Kemudian bila dia dah longgak, barulah kita buka. Sekejap aku cuba keluarkan dia punya penutup bateri ni. Lihat juga rupanya dia ni. Keluar cepat. Ui. Okey, dia dah terangkat dah. Cungkip pakai jari. Senang je kan, tak susah pun, senang je. Kan, nampak susah tapi hakikatnya senang saja. Okey,
Untuk masukkan bateri, pastikan hampa tengok bateri ni positif duduk atas, negatif dekat bahagian bawah. Okey, kemudian kita masuk je lah bateri dia, tak susah pun. Okey, nak masukkan bateri dia macam ni saja. Positif ni duduk atas. Sekejap, sekali lagi. Tak nampak kan? Okey, ni positif duduk atas. Kita tolak masuk dia senang kan? Tolak masuk je lebih kurang macam ni je. Nampak? Dah termasuk. Kemudian kita ambil dia punya penutup ni. Kita tutup secara perlahan-lahan. Okey, jangan kasak-kasak lah. Okey, kita tekan sikit. Okey, lepas tu nak pusing. Sat. Aku pusing pakai jari macam susah kan. Kita kena guna objek yang flat juga untuk pusing. Okey. Dah terkunci dah. Okey, jom sekarang ni kita prepare dengan kamera aku. Alright, kita tukar jadi kamera phone sebab kamera utama aku ni kena jadi contoh untuk tunjukkan dekat hampa. Okey, sebagai contoh, katakan aku nak jadikan kamera utama aku ni sebagai kamera A. Apa yang aku kena buat dekat sini adalah aku kena pastikan dia punya slider ni duduk dekat bahagian A. Kemudian aku turn on remote ni. Nampak ni? Bila dah turn on, LED dekat bahagian A ni dia menyala. Okey, apa yang aku kena buat dekat kamera aku adalah aku pergi dekat bahagian networking setting. Aku cari Bluetooth ya. Bluetooth, kemudian aku tekan pairing. Okey, bila dah tekan pairing, dekat remote ni kita tekan plus dan minus, iaitu tele dan white lah. Okey, kita tekan serentak ya. Tekan serentak. Nampak tu? LED tu dah menyala. Kamera kita pun dah keluar message macam ni. Apa yang kita perlu buat adalah kita tekan OK saja. Bila kita tekan OK, dia akan pairing. Nampak tu? Kejap je dia pairing. Dah, siap. Okey, aku tekan ya. Okey, kita try tekan record, tengok dia respon ke tak. Wow, nampak tu? Bila aku tekan je, terus respon. Okey, kita stop. Sangat-sangat cepat ya. Nampak ni. Kalau aku tekan butang C1, nampak tu ada respon. Sangat-sangat cepat. Tekan lagi sekali. Wow. Terbaiklah remote ni. Dari segi sambungan lepas kita buat proses pairing memang sepantas kilat. Bukan nak puji, tapi memang kena puji. Beza gila dengan brand yang aku guna sebelum ni. Hampa tahu lah kan sebelum ni aku pakai brand apa kan. Okey, sebagai contoh aku tunjukkan dekat hampa. Sekarang ni, nampak ni. Sekarang ni lampu tengah menyala ya. Okey, sekarang ni aku turn off. Turn off ya. Okey, kemudian aku turn on balik. Nampak? Aku tekan butang zoom, terus dah boleh zoom dah. Laju. Senang cerita, memang dia sentiasa ada dalam mood standby lepas proses kita pairing. Walaupun hang tutup kamera, lepas hang on balik, sepantas kilat juga. Nampak je kamera hang hidup, dia terus connect. Untuk nak hidupkan fungsi manual focus pada remote ni pun tak susah. Cara dia, mula-mula sekali kita turn off remote ni dulu. Kalau remote tengah turn on, kemudian kita tahan sama ada butang plus ataupun minus. Kemudian kita turn on, nampak lampu warna oranye tu dah menyala. Itu tandanya manual focus dah diaktifkan. Tapi jangan lupa, dekat body kamera hampa tu, pastikan set pada manual focus. Kelebihan bila kita ada remote control kamera ni, yang pertama sekali kita boleh ambil gambar diri sendiri ataupun video tanpa minta bantuan orang lain. Yang kedua, dia boleh kurangkan gegaran pada gambar. Dan yang ketiga, yang ni menarik, kita boleh main dengan long exposure. Contoh dia, dua gambar akhir yang hampa boleh tengok ni. Aku hanya menggunakan shutter speed yang rendah dan juga ISO yang rendah untuk dapatkan gambar yang clean dan sharp. Kedua-dua gambar ni pencahayaan dia memang gelap ya, sikit je cahaya. Kedua-dua gambar ni bukan night mode ya. Yang ni teknik daripada jurugambar profesional. Kalau nak tahu, kena belajar lah apa barang main AI dengan guna night mode. Dari segi material, remote ni boleh dikatakan memang agak solid. Diperbuat daripada plastik. Butang-butang semua kalau kita tekan memang dia terasa agak tactile. Contohnya macam ni. Hampa pakai glove ke, tak pakai glove ke, bila hampa tekan je butang ni, boleh rasa dia punya butang ni memang agak satisfying bila kita tekan. Cuma satu je lah aku nak komplain tentang remote ni adalah dia punya slider ni agak lincin. Kalau macam jari tengah berpeluh ke, kadang-kadang slide-slide tu macam payahnya nak gerak. Alright, jadi aku rasa tak ada apa dah nak cakap tentang remote ni. Remote ni memang terbaik lah. Satu remote untuk 4 brand. Kalau nak beli macam biasa, aku dah sediakan dekat bahagian description. Yang ni untuk fotografer yang menggunakan kamera saja ya. Smartphone tak boleh guna ya. Yang ni untuk kamera sahaja. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye.